Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena sambil duduk sebab kapal agak bergoyang dan kami rasa lebih selamat untuk duduk je. Dan saya jelaskan pada tuan-tuan kata salah satu kelebihan flotilla ni seperti mana yang dirancangkan oleh Global Flotilla adalah untuk muatan beritanya supaya tersebar di seluruh dunia dengan menjadikan pelayaran ini sebagai salah satu kempen kesedaran di media sosial bagi membolehkan ia mengimbangi dominasi media arus perdana yang hampir tidak memberi laporan kepada Gaza secara adil bagi tempoh 2 tahun hampir kejadian serangan ke atas Gaza. Dia mungkin tak setara di negara kita, tapi saya fikir kata di negara-negara Eropah kebanyakan mereka yang menaiki kapal yang mempunyai status seperti saya, iaitu pelobi berita di media sosial. Kebanyakan mereka memang mencari jangkauan berita sebanyak mungkin. Yang saya jangka adalah tidak mustahil kalau pelayaran ini menerima 1 bilion perkongsian ataupun tontonan di media sosial di seluruh dunia. Kerana muatan beritanya memberikan naratif baru di tengah-tengah kelesuan dan juga menurunnya kesedaran masyarakat awam terhadap Gaza setelah 23 bulan lebih kejadian serangan Israel ke atas Gaza. Jadi saya alihkan sikit belah sini pula untuk tuan-tuan dapatkan nak bergerak di atas kapal yang penuh dengan keselamatan sebab luas di sikit tuan-tuan kalau bergolek jatuh ke bawah. Jadi dan saya jelaskan juga pada tuan-tuan kata adalah penting peranan tuan-tuan juga untuk mengekalkan sokongan kepada Palestin walaupun ramai di negara kita sendiri begitu skeptism terhadap apa yang diusahakan ke atas kedamaian Palestin. Tapi dia menjadi lebih teruk kalau kita sendiri tidak berusaha. Itu yang bagusnya pengaruh yang saya peroleh di Eropah bila berjumpa dengan rakan-rakan yang melaksanakan kempen di mana setiap kapal akan ada 2 atau 3 mereka yang mempunyai muatan kandungan di media sosial. Semuanya menyadari bahawa flotilla ini bukan sahaja muatan memecah kurungan di pantai Gaza, tapi dia juga memecah ketepuan ataupun ketidakadilan laporan berita arus perdana yang mula meremehkan berita-berita Palestin dan kemudian saya juga jelaskan kepada tuan-tuan oleh kerana hampir semua berita tidak menyiarkan keadaan sebenar di Palestin menjadikan ramai orang beranggapan bahawa kisah Gaza telah mati. Jadi saya harap flotilla ini menghidupkan kembali kisah Gaza dan memberikan kesedaran pada kita semua bahawa flotilla juga bukan muatan bantuan kemanusiaan tapi dia juga adalah muatan berita untuk menyedarkan dan menjadikan media sosial sebagai alat mengimbangi kembali berita demi keadilan Palestin. Tahniah kepada Global Sumut Flotilla dan tahniah kepada Sumut Nusantara Flotilla yang mengambil ikhtiar ini bagi membolehkan sebanyak mungkin perkongsian dilakukan di media sosial untuk membawa naratif Palestin sebagai sebuah negara yang wajar dimerdekakan.